Hello. Hi, welcome back to Sembang Wayang. Kita masih menunggu trailer yang masih tak berkesudahan. Tapi kali ni kita dapat satu berita yang daripada Cinecon. Cinecon kan? Comic Con. Yes. Cinecon. CinemaCon. CinemaCon. Yang Yes. ramai rata-rata di situ semua dah menonton trailer Doomsday. So Yes. banyaklah benda-benda perkongsian daripada yang ada dekat situ, share tentang apa yang ada dalam trailer Doomsday. So aku bersama dengan Syazwan Betul. kali ni, kita nak ulas tentang apa yang ada dalam trailer Doomsday seperti yang dikabarkan di CinemaCon. Alright Wan. Betul tu. Siapa sebelum tu aku nak cakap terus terang, Syazwan pun dah buat satu video dekat Let's Talk Comic. Korang boleh pergi tengok kat video tersebut. Dan this time Syazwan, aku invite dia untuk kita sembang-sembang apa Biasa yang lah. ada dalam CinemaCon. Terutamanya untuk Doomsday nantilah. Okay. Betul. Aku bagi sikit brief. Mungkin korang tak faham, CinemaCon ni basically dia macam presentation. Dan CinemaCon ni baru literally hari ni tadi, pagi tadi jadi. Dan aku dikabarkan Russo Brothers ada. Kemudian kita ada RDJ. Dan kita juga ada siapa tu? Tony Chris Captain Evans. America? Chris Evans, yes. Dan Kevin Feige lah. Kevin Feige ada kan? Should be ada lah. Dia Aku rasa dia ada lah. Tapi aku dalam gambar aku tak perasan dia ada ke tak. Masa ada. Dia Sebab dia yang bagi announcement tentang betul, Endgame betul. September ni. Yes. So ada banyak sangat news yang terbaru. Antaranya adalah, aku rasa kita dah bincang sebelum ni tentang Endgame yang akan dirilis semula pada tahun ini pada bulan September nanti adalah Endgame yang berbeza, which is akan ada scene tambahan yang akan direct kepada Doomsday, which is statement Kevin Feige ni betul. Bukan memang Kevin Feige punya statement memang betul lah. Statement apa yang kita bincangkan sebelum ni, berteori selama ni, dah dibetulkan dan dikonfirmkan oleh Kevin Feige. Yes. Nampak? Kita ada insider terus direct Kevin, Mat. Jangan buat lawak macam tu. Tapi menarik bila aku rasa lah. Pertama, ini adalah, dia akan jadi, aku tak tahu lah ini filem pertama ke ataupun filem sebelum ni apa, filem Titanic pernah buat kot. Aku rasa dia release semula, tapi yang tu aku tak sure dia buat macam mana. Tapi yang kali ni dia ada tambahan scene. Yalah, I mean, aku rasa this is the first movie yang diorang re-release balik tapi ada tambah scene. Because macam contoh, tambah scene untuk relate pada sequel tau. Because Spider-Man No Way Home pun ada release extended version. Endgame pun dulu pun ada release extended version. Cuma extended version dia sampah tu. Hulk dia boleh nampak belum siap lagi. But Titanic yang kau cakap tu is just a remastered version of Titanic yang lama. Dia remastered je kan. Lepas tu dia re-release semula. Spider-Man No Way Home aku rasa dalam tempoh yang lebih kurang dekat. Cuma yang kali ni agak lama ni. Endgame 2018 kan? Ya. 8 tahun? Ya, 8 tahun lah. 8 tahun lah, lama lah. Dan tapi kan, kau tak rasa ke macam benda ni, because Kevin Feige pun cakap movie Doomsday ni akan directly continue daripada Avengers Endgame kan. Kau tak rasa macam habis movie-movie kita tengok ni selama ni untuk apa tu? Like Loki ada, Moon Knight, Shang-Chi, Eternals semua, tapi tak ada link. I mean yalah, karakter dia akan muncul dalam ada link lah. Aku rasa sebenarnya dia direct sequel kepada Endgame untuk make sure sesiapa sahaja yang menonton Endgame boleh relate dengan Doomsday nanti tanpa menonton filem-filem atau siri yang lain. Tapi of course lah, typical movie, aku rasa dia akan banyak detail-detail yang hanya penonton setia je akan faham. Contoh mungkin jokes ataupun ada part-part dialog di antara Loki, kenapa dia jadi macam ni, orang takkan faham. So hanya orang yang menonton series Loki sahaja yang akan faham konteks tu. So itu je lah. Maksudnya kalau ikutkan graf ataupun line, Doomsday sini, Endgame sini, ini adalah Doomsday kan. Tapi tengah-tengah ni ada banyak cerita-cerita kecil ni sebenarnya explain banyak benda. Betul. I mean, itu pun adalah choice untuk peminat nak tengok ke tak tengok. Of course, lah, betul. Kan? Aku akan pergi menonton Endgame re-release nanti.
Sebenarnya aku tak tengok Mat, tapi lepas dia cakap tadi Kevin Feige dah confirm yang ada scene tambahan kan, of course memang aku akan pergi. Dan aku rasa boleh jadi memang akan ada apa ni, akan ada mungkin end credit tambahan ke, Yes, yang mungkin daripada A Doomsday ke, kita tak tahu kan. betul. Betul. Ini benda yang aku rasa sangat menarik lah. Dan satu benda lagi, kita kan dikabarkan Doomsday timing dia sama dengan Dune kan. Ya. Dan sebabkan Dune dah ambil awal IMAX, so Doomsday tak dapat IMAX. Tapi Oh yes. ini satu benda yang sangat menarik lah. Sebab Disney dan MCU dia baru memperkenalkan Infinity Vision. Betul. Infinity Vision ni aku pun tak faham sangat, tapi dia mention pasal movie dia macam satu konteks sinema yang bersaiz besar. Aku tak faham dengan detail sebab dia just mention Infinity Vision adalah satu premium theatrical experience. So aku tak sure dia akan ada hall khas untuk Infinity Vision ataupun dia memang boleh gabung dengan apa ni, masuk dalam sinema-sinema lain. Maksudnya macam mungkin dia akan masuk dalam IMAX dan sebagainya lah. Tapi sekali Infinity Vision ni dia setakat 360 je screen dia. Sebab Infinity apa? Tapi kalau kau tengok IMAX IMAX kan yang ada kiri kanan tu kan? Oh, yang sekarang ni ada dia punya screen macam di sini. Dia punya vision tu semua. Ya. Tu IMAX. Aku tak minat tu that concept. Ya, sebab kau takkan fokus pun kiri kanan. Ya. So, cuma aku sukalah bila dia macam instead of ada black bar atas tu, dia jadi macam lebih lagi besar. So jadi enjoy lah, banyak benda nak tengok. Lebih lain lah kalau kau tengok kat Omni Theater. Kau pernah tengok Omni Theater? Aku rasa aku pernah, tapi aku tak ingat macam mana. Omni Theater dia something macam Omni Theater ni dia lagi besar dari IMAX. Technically kan, the whole tembok ni daripada bawah sampai atas gini kau akan tengok, tapi belakang tak ada. So instead of macam tadi kau cakap kiri kanan, dia the whole radius. Dia macam yang kat Las Vegas tu, yang sphere tu. Ya. So kalau kau tengok movie aku tak tahu Malaysia ada dah belum benda ni. Macam belum ya. Singapore ada dah lama Mat. Masa aku sebelum lahir lagi dah ada. Cuma Omni Theater ni selalu tunjuk bukan cerita, dia macam dokumentari pasal space, dinosaur. There is an experience where kau akan tengok sebagai a ride je lah. Movie tak selalu main kat situ lah. So kira macam movie belum ada lagi lah. Belum lah. Even kat Las Vegas nya Sphere tu pun movie dah ada. Cerita Wicked tu hari. Diorang mainkan Wicked yang first Wicked tu, tapi dia extendkan dia punya scene kan. So kau nampak macam faham? It's like overall lah cantik Mat. Baik gila. Ya. Okay lah, satu benda yang menarik lah. Aku rasa mungkin akan projek-projek akan datang, sebab dia mention pasal Avengers Endgame ni akan re-release dengan ada first never seen never before seen footage. It will also be the first time we see Infinity Vision. So untuk Avengers Endgame re-release. Kau rasa never seen before footage ni, adakah diorang baru shoot ataupun it's a deleted scene yang dah pernah shoot? Sebab kalau kau fikir balik masa Endgame tu hari, kan lah berapa bulan diorang ada re-release balik tapi extended cut ataupun director's cut yang diorang tunjuk the call between Captain America ke siapa tak call Hulk, tapi Hulk tengah selamatkan orang kat rumah terbakar. Tapi itu Infinity War kan? Tak, itu Endgame. Endgame Sebab tu dah Professor Hulk. Infinity War mana ada Hulk? Tak ada Hulk. Hulk muncul starting je. Betul. And tak salah aku ada a few lah. Macam contoh dia jumpa Tony Stark masuk Soul World tu. Jumpa anak dia dah besar lah tu semua. Yang tu deleted scene aku pernah nampak. Yes. So aku harap is a scene yang betul-betul akan tease untuk Dr. Doom lah. Aku rasa aku harap lah dia adalah scene yang baru. Yang which is shoot yang baru. Sebab kalau kita dia tunjukkan deleted scene, baik kau tengok extended version dia. Betul sah. Itu yang first. Second, aku mengharapkan memang kalau kau Endgame 3 jam kan?
Ya tu. Kalau Kau tambah lama scene lagi lagi, aku tak tahu berapa jam tu. Dah jadi cerita Hindustan tu. Hindustan pun 3 jam je. Endgame 3 jam. Kalau tambah aku tak tahu lah. Mungkin jangan tambah 5 minit sudah lah. Bagilah puas sikit. Itu lah. Tak ada sekali dia Ah, tambah post credit je. Mampus. Baik aku tengok kat rumah saya. ada kebarangkalian lah. Tapi jangan lah. Tolong jangan lah. Itu lah. Macam bapak lah orang bayar mahal kot. Ya tu. Endgame je And- the only movie yang aku pergi tengok 4DX tau. Bapak ah. Pening saya, kau tak boleh makan lah kira. Aku tengok 4 kali Endgame tau dekat wayang. Salah satu 4DX aku cakap, ini filem yang worth it untuk pergi 4DX. So pergi lah. Tapi macam okay. bapak tak best je. Tak enjoy sebab dia Ah. macam goyang-goyang. Kau pening kepala. Itu lah. So, sebab aku tak minat 4DX ni semua. Unless kau kat macam genting ke apa kan. Okay lah. Okay. Kita tak nak buang masa lah. Kita nak sembang pasal trailer, Yes. breakdown lah. Apa yang orang Betul, nampak. Ni right. yang dikongsikan ramai orang lah. Kalau kau tengok Twitter, bersepah lah diorang kongsikan tentang apa Yeah. yang akan keluar dekat dalam trailer Doomsday nanti. Dan Betul. semua excited. Okay, antaranya adalah Professor X witnesses a massive explosion. Dr. Yes. Doom rises in a powerful reveal. A new Avengers Yeah. Tower is introduced. First Avengers and Fantastic Four meeting on screen. Ini boleh. First Avengers and Fantastic Four meeting on screen. Aku rasa mungkin ni direct continuation daripada apa yang jadi pada Thunderbolts. Yes, ending post credit Thunderbolts tu. Yes. Dan mungkin dorang contact kapal tu. So contact secara tak langsung. Tapi ni meeting lah. Dia mention pasal meeting. Tapi tak pasti lah. Whatever it is kan, aku excited siap sebab this is like a dream come true loh. Kita have been asking for Fantastic Four, Wait. X-Men dengan Tapi dia Spider-Man tulis kan. First Avengers. First Avengers? Maksud kau? Ke tak yang aku nampak, yang aku baca ni. Okay. Kau baca First balik apa dia Avengers. statement tadi? First Avengers and Fantastic Four meeting on screen. Oh, that means first time kali pertama diorang jumpa lah. First Maybe, Avengers. Okay. Aku ingat First Avengers yang awal. Okay, silap. Sebab ada satu yang kau send aku tu, description dia adalah kat Avengers pertama tu Captain America, Bucky. So that means Bucky, kalau kau ingat balik, Bucky kan kat New Avengers. Betul. Captain America Sam kan kat dia punya Avengers sendiri. Ant-Man pun dekat situ kan. Ya, betul. So that means kita akan finally dapat tengok diorang bersama jumpa dengan Fantastic Four ni. Itu excited tau. Ya tu. Kita belum tengok trailer, kita dah excited saya. Apa lagi bila kita tengok trailer tu sendiri kan. Oh my god. Lepas tu ni antara yang banyak orang sembang-sembang lah. Shang-Chi versus Gambit fight sequence. Kau bayangkan As much aku dah dapat bayangan waktu aku dengar cerita ni kan. Okay, kan Gambit kan baling cut kan. Shang-Chi punya ring tu pun boleh keluar. Oh ya tu. Aku cakap, damn, style gila kalau macam tu. As much as aku tak minta benda ni, tapi to see Gambit in action fight dengan Avenger ni. Oh my god. Maksudnya maksudnya Shang-Chi dah join Avengers lah. Technically dia dah Avenger lah sekarang because dah jumpa Hulk semua. Dah jumpa Captain Marvel. So dah official lah kot. Betul. So I mean kenapa? But the question is kenapa? Macam mana dia boleh jumpa Gambit ni? Macam mana Gambit boleh kat sini kan? Because sekarang kita tahu dia kat dalam void tau. Ya tu. So dia fight kat mana ni? Oh my god. Tapi bukan Gambit dah keluar. Adalah yang dia tunjuk dia join unreleased footage universe tu kan. universe ni kan. Oh ya tu. Tapi kat tempat major market tu Gambit tak ada tu. Oh tak ada lah. Aku tahu yang kat dalam TV kecil yang Deadpool ni post credit tu. Kita dia nampak balik, ada kan? shot yang Gambit tengok kat langit, lepas tu mata dia tukar jadi warna purple tu. Itu je. So tapi kita tak tahu whether mata, because kita tahu Gambit kat dalam komik dengan kat animated series mata dia memang warna hitam, warna purple gitu kan. Tapi boleh jadi juga masa dia tengok atas langit tu, purple yang dia nampak tu adalah ring yang portal untuk bawa dia masuk kepada 616 ke apa ke. Start tu. Damn. Aku tak sabar saya. Ya Allah. Mystic trailer tak keluar. Kemudian Mystic transform into
Yelena Belova. Yeah. So maksudnya ada apa? Fighting scene between X-Men dengan New Avengers. Sebab Yelena Kenapa Belova dong dekat gaduh, New Avengers. Asal dong gaduh? Mungkin sebab diorang ni daripada universe lain. The only person yang pernah experience multiverse ni adalah Doctor Strange, Spider-Man, dan siapa? Fantastic Four kan. So Avengers ni mungkin macam pelik tau. Siapa siap mamat orang-orang mutant ni? Mungkin lah. Sebab tak pernah nampak kat Ya, season 6 betul. So kan diorang ni adalah, you know, villains lah kan. Oh damn. Lepas tu ada Thor provides voice over narration. Pasal miracle dia tu. Aduh, ada macam Mariah Carey dan Whitney Houston akan muncul lah dalam movie ni. Dia sebut miracle banyak kali kan. Aku baca tadi tu description kan. Tak habis-habis pasal miracle. Okay. Lah. Xavier's school destroyed. Wakandans versus Atlantean battle. Emotional moment between Professor X and Magneto. Dr. Doom. Ini yang paling style ni. Dr. Doom stops Thor attacks with 2 finger. 2 jari je Ya. Ni aku tak baca tadi. Aku cuma nampak dia stop satu dia punya tangan. Stormbreaker je. Itulah tak kan. cakap macam mana lah. But 2 jari And Steve Rogers returns with long hair and beard. Damn. Damn. I miss that look, man. Honestly, aku suka that look of Steve Rogers kat Infinity War kan. So, to have it. Tapi, that was the point of the story yang kita dapat earlier on. Yang Steve Rogers ada clean look kan. Kenapa tiba-tiba dia berjabang balik Betul juga. Ataupun, Weh, ada satu description tu cakap Steve Rogers ni bersama dengan Fantastic Four man. That means teori kau tu betul tau. Yang Steve Rogers ni mungkin akan ada kat dalam universe Fantastic Four ni. Yes. Kenapa dia ada dengan Fantastic Four kan? Mungkin itu adalah scene contohan yang kita, mungkin that's why dia cakap story apa ni, teaser yang dia bagi dekat dalam sebelum ni adalah story. Sebab itu sebelum datangnya TVA. Macam yang kita sembang teori kan tu. So TVA bawa dia ke universe Fantastic Four. Oh damn. So bayangkan incursion jadi kan. Lepas tu dorang dah sibuk ni, macam mana ni? Sebenarnya Steve Rogers lah yang cakap dekat Fantastic Four. Aku ni daripada universe 616. That's why Fantastic Four pergi 616. Oh ya tu. Kenapa dorang randomly pick that universe kan? Make sense. Damn. So ni baru teaser je. Ya doh. Aku macam excited. Tapi dekat CinemaCon dia mention trailer ni 2 minit lebih tau. Lama panjang. Tak tahulah kita, sebab dia ada aku bacalah kenapa tak dapat leak. Sebab dia kata memang dorang memang tengok siapa-siapa yang pegang phone dan record waktu tengah trailer tu ditayangkan, dorang akan halau terus. Halauan. Betul. Dan memang gila babi lah. Sebab tak ada leak langsung ni. Betul. Yang kita dapat is the ending of the trailer. Aku tengok yang live New Rockstar tadi kan. Dia mention tentang selalunya Kevin Feige ni yang sebelum-sebelum ni, kalau dia mention trailer ni akan keluar, dia kata sekarang ni dah keluar, korang akan tengok trailer yang dah keluar. Tapi kali ni dia tak cakap apa-apa. So ada 2 teori. Teorinya adalah satu, trailer ni hanya drop pada CinemaCon. Yang kedua adalah trailer ni akan keluar lebih lewat. Kira macam Spider-Man Brand New Day lah. Berapa bulan baru keluarkan official trailer apa. Betul. Tapi Brandon Davis dia ada keluarkan, dia macam cerita, dia explain dia bagi flow trailer tu dengan lebih detail lah. Aku bacakan lah. Okay, dia kata yang first, we see Xavier's school sign on the ground. A narrator say, something's coming. Something we may not be able to deter. Then, habis. Xavier sees flames comes from the sky out his window. Looking genuinely scared. Doom is presumed
presumably one who has been narrating. Oh, ada narrator. Ni yang Bro, tadi ni video aku ada Ada borakkan narrates. pasal benda ni. Ni. Slight accent and all. Dia ada accent dia sendiri sebab dia mention memang Dr. Doom akan ada accent dia sendiri. Tapi kita tak tahulah accent dia macam mana kan. RDJ, oh my god, memang dia akan menang lagi satu Grammy. Grammy pula, Oscar lah saya ni. Lepas Serious tu, talk and we see him start to rise in another setting, hood and mask on. Maksudnya pakai hood, pakai mask tu. Style tu. Ni memang aura farm habis ni. Wah. Lepas tu, second scene, the new Avengers Tower with the new A logo is seen. The building is updated and has 3 spires. The Fantastic Four meet Bucky, Ant-Man, Captain America, and more in that building. Oh. Tapi New Avengers maksudnya dia dah berbaik ke apa? Mungkin Avengers diorang terpaksa bekerjasama lah. Okay. You know, that's why tapi kau bayangkan maksudnya pacing filem ni laju gila lah. Aku rasa diorang dah tak ada higi-higi mat. Macam kita cakap lah, starting je terus start. Dia tak ada macam nak build up or whatever. Because kita dah dapat stories dia semua. And kita kita dah dapat setiap karakter punya origin tau. So that's why macam kau cakap tadi lah, memang sequel direct pada Endgame. Tapi kalau kau nak faham setiap karakter punya cerita ni, kau terpaksa tengok lah diorang punya solo series atau movie lah. So diorang dah tak ada explain lagi. Lepas tu third scene adalah pasal Thor. We hear Thor telling stories of his people dying and how this threat scares him more than anything before. He narrates the rest of the trailer with these quotes. I have fought with many warriors in my time. They were far stronger than any of us combined, and they died. They died facing enemies and threats that scares me far less than this one. Everything that we sacrifice will be for nothing if we do not stand together. If you return, you will return as brother and sister. But mark my words, we are going to need a miracle. Macam kau cakap lah, masih lah benda yang sama. Miracle. Mat, sabar. Dia lawan Thanos, dia tak takut lah sebenarnya. Dia more to grieving sebab adik dia mati, Asgard dah tak ada. Lepas tapi yang ni sampaikan story dia pun, dia sampai minta dia punya forefather ingat. Jadi betul takut kan. Sebab kat dalam Infinity War dia tak minta siapa-siapa, dia tak minta bantuan siapa-siapa pun. Dia cuma Guardians of the Galaxy pun untuk lead ke ni je, untuk buat Mjolnir dia je. Tu. Tapi this time dia macam damn, dia macam give up bro. Damn, aku meremang tu dengar baca ni. Apalah December keluar. Bila nak keluar, ya Allah, lambatnya. Okay, then next adalah scene Cyclops is seen in a new shot. Gambit fights Shang-Chi, both using their powers, and it looks epic and like a dance. The Fantastic Four meet Wakandans in a desert made because water has been forced away, surrounding them like giant walls. Sabar, aku rasa tu balik pasal Gambit dengan Shang-Chi tu. Yes. Dia cakap macam berjoget kan. Sebab Gambit bila fight, kau ingat tak dia punya Wolverine, dia kan macam habis Shang-Chi kan dia Kung Fu. Kung Fu, style tu. Style tu. Kalau kau ingat balik Mak Shang-Chi waktu yang dia ajar dia jumpa first time bapak Shang-Chi kan, Mandarin kan. Kan dia buat macam menari ikut alam kan. Even dia jumpa Michelle Yeoh karakter pun dia macam menari. Betul. Style tu. Aku tak sabar. Damn. Apa tadi? Nemo punya ni. Dah drop dah kering. Tu yang aku cakap tadi. Mungkin Nemo punya talukan ni dah tak ada air dah. Tapi sebab apa? What if ni semua punca Dr. Doom kan? Dia kasih satu dunia. Kira dah macam cerita Dajjal. Dajjal tu, aku dah terfikir Dajjal dah bila kau cerita tu. Ya tu. Damn. Damn, betul style zalim tu.
from Lepas tu, description je aku boleh nampak yang dia ni zalim gila sih. Macam betul loh. kau nak Aku ikut rasa aku, memang this time memang kita akan nampak Dr. Doom ataupun RDG yang beza gila ni. aku just harap diorang tak buat yang Dr. Doom ni ada agenda dia sendiri macam Thanos. Aku buat ni sebab nak selamatkan universe. No man, aku nak dia buat ni just because aku boleh buat. Betul, aku setuju benda tu. Dan aku kalau boleh aku nak biar Dr. Doom ni dia nak buat benda ni sebab dia rasa benda tu betul dan dia rasa macam benda tu patut dibuat, bukan sebab macam ada moral compass yang dia rasa kena selamatkan bumi lah, yada. Betul. And also sebab dia nak kuasa lah. Yes, exactly. Dia nak power. Betul. Sebab aku cakap semalam aku ada live tau kat TikTok dengan YouTube kan. Semalam aku live kat TikTok dengan YouTube. Ada satu orang ni tanya aku pasal Dr. Doom lah. Dia tanya dia Dr. Doom ni power dia apa lah, dia nak apa sebenarnya kan. Sebenarnya Dr. Doom ni ramai orang tak faham tau. Dr. Doom ni dia tak nak apa-apa, dia cuma nak kuasa je. Dia tamak dengan kuasa. That's why dia jealous dengan Richard. And dalam Secret Wars 1982 punya cerita tu, masa Beyonder masukkan diorang dalam Battle World, Beyonder dah cakap, aku masukkan korang dalam Battle World ni untuk korang bergaduh, and yang siapa menang antara korang ni semua, aku cuma pilih satu orang je yang menang. And kalau yang orang menang ni, aku boleh grant korang punya wishes apa saja korang nak. Korang minta je apa-apa, aku akan kasih. Tapi Dr. Doom, dia tak ada fikir pasal dia nak tibai yang lain. Dia fikir, buat apa aku nak tibai diorang ni? Baik aku jumpa kau, Beyonder, aku ambil power kau sendiri. Kau nampak berapa tamaknya Dr. Doom ni. So aku nak benda tu jadi kat Dr. Doom dalam cerita ni. Aku tak nak dia fikir macam orang-orang ni aku kesian, tak ada. Aku nak tengok dia ada that greed lah basically. Kalau kita tak nampak watak Kang pun, dia ada watak tamak tu kan. Yes. Dan aku rasa kalau Dr. Doom ni, dia sepatutnya jadi lebih ganas dan lebih powerful lah, lebih greed daripada Kang. Tapi Kang punya storytelling masa kat Ant-Man tu, dia tak nampak yang dia tamak sangat. Dia cuma nampak yang dia nak escape. Itu je. So dia tak best sangat. Kau just imagine instead of Dr. Doom dalam cerita ni, kita masih dapat Kang. And diorang cakap Dr. Doom ni lagi gila babi. So betul. Kang ni apa? Kang pun aku rasa macam dah quite powerful, macam kita takut tau, sebab dia boleh nampak, dia boleh predict apa je pun, sebab dia dah tengok masa depan kan. Itu pun seram juga. And bila dia cakap dengan Ant-Man, kau Avenger yang masa tu kau yang pegang hammer. Itu aku cakap, siap berapa banyak Avenger ni dia dah bunuh. Ya, lagi Dr. Doom. Siap tu. Lepas tu ada next scene, Yelena marches past a concerned Reed Richards. She literally fights herself, and we see one Yelena was Mystic. Ni yang Mystic jadi. As Thor's speech is still going, Thor smash Stormbreaker at Dr. Doom. Ni yang kita mention tadi lah. Dr. Doom pegang Thor dengan satu tangan Stormbreaker. Lepas tu he emphasized, we going to need a miracle, to conclude his speech. Lepas tu Heimdall is heard from someone off screen aboard the Fantastic Four ship. It was Steve Rogers, complete with some long hair and a beard, leaving Thor in disbelief. Wow. Itu yang aku cakap, dia keluar daripada spaceship Fantastic Four ni. Ini style tu. Sabar, ada sikit lagi. Steve raises his hand, pulling Stormbreaker from Thor and catching it with a grin. Oh damn. Kira daripada Fantastic Four punya ship kot. Damn. Confirm daripada Fantastic Four universe ni.
adakah semua teori-teori yang kita bincangkan before ni pasal Steve Rogers ni, TVA datang jumpa Steve Rogers, kemudian dia bawa ke universe Fantastic Four, legit dan logik? Boleh jadi. Oh damn. Aku sampai speechless mak. Aku tak tahu nak cakap apa lagi dah. Ini baru description tau, belum trailer tau. Ya doh. Ini kita tak tengok trailer lagi ni. Kalau trailer, aku rasa kalau tengok trailer aku lagi excited lah. Kau tengok trailer terbalik mat bilik aku Terbalik ni. Habis lah. Aku rasa macam apa ni? Bapak power. Damn. December jauh lagi siap. Lama lagi ni. Level pun belum habis. Baru nak ke episod 5 minggu depan. Episod 6. 6. Spider-Man Noah. Spider-Man pun tak tengok lagi. Itu Spider-Man tengok dulu bulan Julai. Mat, description ni dah terang-terang explain kat aku yang cerita ni lagi baik daripada Spider-Man Brand New Day lah. Confirm. Aku excited untuk Brand New Day tau. Tapi bila aku baca description ni, description je, aku macam aku nak tengok movie ni sekarang juga. Ya doh. Aku macam ya Allah, power. Aku just harap kan, the trailer kita akan dapat nanti kat YouTube bukan the same trailer kita dapat kat CinemaCon, sebab kita dah baca description. Aku harap dia akan tunjuk something much more different lah. Besides filming pun dah habis. So maybe this trailer pun yang trailer diorang tunjuk kat CinemaCon pun is a trailer yang dah lama buat tau. Okay. So aku harap ada lagi. And tak ada mention pasal Tobey Maguire, tak ada mention pasal Deadpool atau Wolverine. So aku harap diorang just let it be like that. Tak tunjuk kat dalam trailer langsung, and kita akan dapat benda tu kat dalam movie lah. Itu sajalah. Exactly. Aku pun harap benda yang sama, benda-benda yang banyak benda-benda yang mungkin ini adalah surprise diorang simpan, jangan tunjukkan dalam trailer lah. Betul tu. Sebab aku rasa itu akan lebih buat kita excited bila benda tu kita tak expect kan. Macam benda ni itu kita akan lagi seronok lah. Wow. Apa pendapat korang? Cuba komen sikit pendapat korang. Korang excited tak dengar dan baca segala description tentang trailer ni? Baru trailer ni, bukan movie lagi. Baru trailer. Betul. Doomsday. Adakah korang excited? Kalau korang excited, korang boleh join grup Telegram Sembang Wayang dan kita sama-sama sembang, bincang. Syazwan selalu banyak sangat dia bincang dalam grup tu. Dia kongsikan tentang pendapat dia dan sebagainya. Ya. Last, kau ada nak cakap apa Wan? Last. Aku tak tahu lah. Video aku dah up pun kat YouTube ni sekarang. Nanti pukul 2.30. Aku tak tahu bila video ni korang upload. Kau upload. Tapi looks like aku punya video akan upload dulu lah. So yang siapa dah belum tengok aku video and tengok video ni, korang pergi kat aku punya YouTube channel and support Let's Talk Comics. Support Let's Talk Comics dan Sembang Wayang. Dan korang boleh join grup Telegram lah, macam aku cakap tadi. Apa-apa kita akan update situ. Aku plan untuk buat live YouTube nanti. Mungkin kita akan set up. Tunggulah. Sebab aku tengok Syazwan buat live YouTube kan. So aku macam nak buat juga nanti. Tapi aku akan cuba cari masa dan nanti aku akan update dekat grup Telegram. So korang stay tune sahaja dekat grup Telegram. Apa-apa pun, jangan lupa komen. Until next time, bye-bye. Assalamualaikum.